welcome to Arms Ayah. Meow. Okay guys, hari ni Ayah nak buat konten tic-tac-toe. Tapi dia pakai roti and pingpong. Kalau korang rasa macam Ayah buat game apa ni? Mesti pelik kan? So jom kita buat. Lepas ni korang kena tengok. Tapi korang kena teman Ayah pergi beli barang dulu. So jom. Okay korang, kita dah sampai dekat Jaya Grocery. Kita nak cari roti dengan mentega. So jom. So sekarang Ayah nak cari roti burger. Bukan, roti biasa. Sebab Ayah nak buat, kan main benda tu kan kena pakai roti kan. So kita cari jap. Kita beli yang kecil je. Yang kecil. Yang kecil je. Sekejap Ui, roti dah naik harga Ni je lah. Roti dah naik harga Ayah baru tahu sebab Ayah dah lama tak makan roti. RM4.3 Sebenarnya Ayah beli RM3 lebih Nak kaya cepat. Okay, lepas saya nak cari mentega. So Ayah rasa peanut tak nak kot sebab dia terlalu mahal lah. Apa ni? Kita nak main-main je pun. Weh, tu lah ambil tak? Tu nak ambil. Sampai Ayah tinggi. So ni Ayah dah dapat. Ayah pakai ni je lah sebab tu mahal sangat. Kita pakai kaya je mampu. Walaupun kita tak berapa kaya, tapi kita guna kaya. So nak bayar dulu. Bye. Okay, so guys, Ayah dah dapat roti. So sekarang Ayah nak cari bola pingpong pula. Sebab cameraman pergi berak, so Ayah record sendiri. Okay, jom kita cari bola pingpong pula. Okay, cameraman kita dah habis berak. So Ayah nak beli last item yang Ayah nak beli, bola pingpong. So Ayah jumpa dua color. So boleh kita main game tic-tac-toe. So jom kita bayar. Jom. Hai, okay guys, dah siap semua. Nampak tak? Tada! So Ayah dah siapkan semua ni. Ayah set up seorang-seorang tau. Okay, Ayah nak beritahu korang, game ni akan start and siapa yang menang akan dapat ting 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 RM50. Nampak tak? RM50. Kalau siapa kalah kena makan roti yang bekas kena pingpong ni. Alah, kotor sikit tak apa, kalau sakit perut pergi tandas lah, susah kan. So orang mangsa yang pertama kita, Ayah rasa nak panggil Ana. Ana. Okey, Ana kena lawan dengan Ayah. Boleh. Takut Ayah yang kalah. Okey, kacang dia. So jom kita start sekarang. Siapa nak main tu? Osama. Okay, Ana lah. Kena lantun. First macam lantun kat sini, betul. Sini ke sini? Ke sini lah. Ke sini. Agak-agak. Okey. Apa? Okey, Ayah. Okey. Kan macam jauh sangat. Guna bola. Susah Ana. Dah sana. Geram lah macam ni. Okey. Macam mana kita nak aim RM50. Bapak dia jauh. Okey. Ya Allah, ampunilah dah sambung buat Orang ini. sana kenapa tak gelak tu? Oh no. Okey. Sekejap, kita boleh bagi Ana menang ni. Apa benda belakang tepi? Sebab Ayah nak aim tepi. Tak kena sikit lagi. Yang tu boleh ambil ke? Mana tu? Kita ambil ni balik. Aduh. Okay. Tak boleh.
boleh. Tak boleh. Sebab itu. Tak cakap pun tak boleh. Tak boleh. Dia macam ni. Main dia tic-tac-toe ni. Color yang sama. Okey dah. Okey. Ambil lah. Okey. Dia tak bagi RM50. Ha? Ayah nak balik duit ni. Oh, sebut siku. Siku ayah cantik, okey? Yes. Dua sama. Oi, tak boleh. Tak kira. Double pula dia kan, boy. Ada kaya je. Yeay! Ayah dapat 1 point. Yeay! Sebab Dah ke? Cukup dah ke? dah kena menang lah macam ni. Anak. 5 bola. Yeay! Okay, tak apa nak duduk tepi dulu. Okey. Thank you tau. Next kita panggil. Kau rasa saya nak panggil siapa? Kau rasa? Tenang, Mika. Okay, so ayah nak ajak Mika main game tic-tac-toe. Okay, game ni dia kena main macam kalau kali sama, X, straight, macam tu. Itu rule dia lah. Yes. Okay, Mika tahu titik tu macam mana. Tahu. Pandai ke? So kita kena main macam mana? Rule dia macam mana? Rule dia? Tak ada rule lah. Dia macam sekali baling tu lah. Rule baling? Maksudnya kan dia kena bagi yes. masuk? Oh, senang. Tak boleh 2 kali. Senang sekali je. Okay, faham? Boleh. Faham? Okay, awesome. Okay. Main. Ayah. Tak bagilah ayah jalan dulu. Yelah, abang ambil lah, tolong. Terima kasih, cikgu. Okay, so bismillah. Tak masuk pun. Mana boleh dekat-dekat macam tu? Ayah tak boleh lah dekat macam tu. Oh, jangan lupa lah bukan game sendiri. Okay. Okay lah, bagi calan. Dia macam ni lah, bau gentle macam ni. Jauh. Okay, jauh. Wah, hebatnya. Oh, betul. Hebat. Jauh. Memang kalau nak main dengan orang lelaki macam ni. Tadi main dengan anak okey, kita dekat. Betul, jauh. Yeay! Alah, you nak pergi mana sana? You nak sampai tu, putih tu kembali keluar sana. I buat. I ambil ni lah. Ya. Wow! I saja. I nak masuk. I main snooker. Oh, ya ke? Oh, you memang sengaja. I nak masuk lubang sana. You memang sengaja ni? Tak masuk. Tak kira. Itu you. Saya tak tahu you baling apa tu. Sabarlah. Terima kasih. Dah tahu nak kalah kan? You kena ambil bola lah. Apa ni? Mika buat malu je. Saja. Buat malu bapak je. Bunda lagi power. Bapaknya enggak malu. Enggak malu? Bunda, bapak memalukan bunda aja. Memang begitu. Bunda? Kenapa bundanya baling bola bapak? Dah kalah sudah. Bukan. Tak kalah. Mana boleh you baling bola tak malunya letak balik. Bundanya nervous. Letak balik. Bundanya nervous sama bapak. Letak. Tak balik bola dan sentuh bola Maafin bunda. Okay, kali ni lah NBA. Sila bola. Penat. Wow. Pelakak. This is the end for you. Oh my God. Kena pergi tengah. Tak boleh. Tengah. No. Mati lu bunda. Gak bisa ni, gak bisa. Apa? Lepas ni kalau contoh, tak nak cakap dulu lah. Kita bagi menang dulu. Apa kita cakap? Apa dia ni? Nak cakap apa ni? Tak ada. Aduh. Tak ada. Mana ni? This is not your winning. I ambil tengah lu. Yes. Macam ni. Aduh, penat. Perlawanan sengit. Perlawanan ni agak sengit. You kata satu bang je. Bukan dia yang melantun. Salah saya ke? Oh, okeylah. Tak apalah. Nangis lagi. Okey. Debab. Kenapa debab pula? Gerak. Debab ke debab? Bab. Mika busuk. Terus masuk sana. Terus jadi snooker, Mat. Okey, tengok ni. Montel.
Kenapa dengan Ana tadi senang? Kenapa dengan Mika macam ya Allah Tuhan aku, bagilah aku menang ya Allah. Janganlah bagi bapak ini menang. Kasihanilah bonda. Cepat opah. Jom. Tik sejarah ni. Tak boleh dah. Ya, dia tak cintu-cintu. Dia champion. Dia tak macam tu macam tu. Hello. Assalamualaikum. Hey. Assalamualaikum. Kalau yang kalah. So sekarang kita nak bagi kalah dengan kalah main. Yalah, untuk siapa? Sebab kita nak tengok siapa yang akan dapat RM50. Okey. Sebab ayah rasa macam takkanlah ayah yang buat game, ayah yang nak dapat balik duit ni kan. So ayah nak tengok Mika dengan Ana main. So jom kita tengok. Okay, so sekarang kita dah ada 2 pemain. Dua-dua yang kalah tu lah, yang loser. Dua-dua loser kita dah kumpulkan. So kita nak tengok. Bunuh sikit. So kita nak tengok lelaki ke perempuan yang boleh menang. Mesti perempuan. Ana fighting. Jangan bagi malu ayah. Bapak fighting, jangan bagi malu bunda. Sama satu. Ayah nak jangan. Ayah nak dua-dua menang. Pening. Tak nak pilih mana. Kalau dua-dua menang bagi 50 seorang. Takkan ada yang seri, tolong. Okay, let's start the game. Cerita? Jom. Habis. Sama je lalu. Ni. Dah nampak dah kekalahanmu, Ana. Janganlah yakin. Jeng. Tak siapa? Dia kena belakang, Ana. Betul. Macam ni rule dia. Ni suka over tau. Sekarang bola jauh. Oh, hebatnya. Alah, dia show sikit. Oh, dekat. Aduh, dia Mika boleh masuk tu ke? Boleh macam So, tu. tadi balik dari mana? Kan dari jauh kan? Macam ni lah. Tadi dah main dekat. Senangnya. Tengok saya menang dah. Dah. Nak main. Ana jangan kalah now. Okay, cok. Ini kan kalah kan, ini nyawa tau. So, kena duduk belakang. Baling dari belakang. Jangan dekat. Okay? Fight. Sabarlah, siapa yang jalan dulu ni? Mika, berebut. Ana jalan. Ana. Dia terus menjadi Jauh pening. Ananya pening gitu. Ya aja. Kenapa bola jauh sangat? Asal kat situ. Ananya enggak bisa menang. Ya Ana hantar. Itu lain. Wow, kita nak tengok. Apa ni? Lagi sikit. Habis tu tak apa. 3. Dah 3. Tak, sekarang ni bolanya memang merata-rata Bukan 3. Ya. Ana pernah main tic-tac-toe tak? Dah. Ini bukan bingo. Tic-tac-toe Ana. Ya. Ana nak apa? Nak langkah ni. Mika mana boleh langkah? Dia macam zigzag dengan yang macam tu. Okay, Ana. So, Mika korang rasa ajar siapa main yang menang? tic-tac-toe. Jeng. Lagi sikit. Go Bapak. Ana main snooker ke? Daripada tadi kat sini. Terus luka je. Macam mana nak ambil? Tengok ni. Bunda, lihat. Hello, bolanya dah habis. Habislah Ana. Macam mana ni? Habislah Ana. Habis dah. Tak boleh cari makan dah Ana. Gimana dong? Ya ke? Ya betul. Lagi satu je. Ya betul. Ana ni dia bagi Mika menang. Ana dia lah ada satu je. Ya ada lagi satu lah kat dalam tu. Iya, tak boleh ambil. Hai, ayah kaya. Let's go. Go. Let's go. Selesai lah balingnya. Aduh, sebab tu lah kena buat. Apa ni apa? Ni apa ni? Salah game ni. Double tak main Double tak main. Tolonglah. Macam tengok Mika. Sama. Susah macam ni. Ya. Kena cari jalan. Sebab tadi korang dekat sangat, sebab tu senang. Lepas ni last shot lah memang. Jangan macam tu. Kita dah nampak dah kat sini siapa pemenang dia ya. Perlawanan ni setengah. Mika nak potong. Ada 3 bola lagi. Mika nak potong. Jangan macam tu. Hai, jangan kembang pula kat sini. Terus. Ayana, go. Ayana. Susah seram. Penat lah. Gaduh lah korang. Menang. Double lagi mana?
Boleh Ana tak Ana kan? Dia memang Ada lagi. Apa? Ada lagi dah menang. So, kalian mana saya punya So reward? Tahniah bapa. Dia memang selalu dapat duit. Takziah Ana takziah. Tapi tak apa. Kita boleh cuba lagi ya game selepas ini. So yang kalah kena makan roti. Kena makan roti? Ya, Semua? kena makan roti. No, satu je. 2 lah. Suka hati. 3. Satu lah. Hello kat Mi Sebab Gang. Mika Okay? rasa Mi it's Gang. better 3 sebab dia ada 3 kena untuk jadi menang. Tak ada. Baru Tak. makan. Okay, kita tanya host. Dia kena makan satu yang tengah. Yang tengah. Yang tengah lebih afdal. Macam yang tengah sekarang ni Silakan, Ana. lebih afdal. Silakan. Tak sikit perut dah. Dah lah berkata hidung kan. Teruskan Ana, teruskan perjuangan anda. Anak-anak okey? Ni macam pagi-pagi nak pergi sekolah makan benda ni. Tapi tepi dia tak makan boleh tak? Boleh kena makan. Tak apalah, ini host. Ini saya punya game ya. Okay, baiklah. Jangan sebab awak menang Afif. Saya bismillah. Sedap. Dah terbimbang. Ya, rasa macam mak aku buat. Ayah buat dengan penuh kasih sayang. Rindu mama. Dah bersedih pula bersama mama pula kat sini. Sabar. So, tada! Cepat tak? Jangan pengalaman lama tu Mika punya. Lap-lap sikit pakai kain. Nampak tak? Yes. Bau. Wow. Tak bau duit dah. Tak bau duit. Oh, mana poket? Dah bau Poket, ni. mana purse? Hey. RM20 ni. Lepas nak beli coklat. Nak pergi Family Mart. Beli untuk ayah boleh? Pergi 7-Eleven. Boleh minyak Okay, Mika punya. Itik ni. Habis dia. Okay. Terima kasih ya bunda. Terima kasih. Terima kasih. Ayah, terima kasih kerana bapa yang menang. Congratulations bapa. Ya, terima kasih bunda. Terima kasih ya kerana kekalahan kamu. Terima kasih sebab join ayah punya game. Okay, korang sampai sini je game kita. So korang jangan lupa like, subscribe and share ayah punya channel. Bye. Meow.